ia berjaya kerana semua pihak menghormati proses dan keputusannya. Saya ingin menyuruh agar tradisi ini diteruskan demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan nasional. Integriti proses pilihan raya yang bakal diadakan. Insaflah dan ambillah iktibar dari apa yang telah berlaku di negara-negara lain, di negara-negara tersebut. Tidak lagi diyakini dan mana-mana kerajaan yang dipilih termasuk dari parti yang mengamalkan taktik tersebut negeri ialah kerajaan yang mendapat sokongan serta keyakinan majoriti rakyat sesuai dengan amalan demokrasi sewajibnya. Amalan demokrasi sebagai keras pemerintahan jika ditangani dan diurus secara baik, sejarah telah menunjukkan ia mampu mendatangkan rahmat yang akan membahagiakan rakyat dan memajukan